Tengok daripada luar semua mesin BC aku rasa cantik je. Sekarang ni design mesin-mesin yang terbaru tahun 2025 memang cantik lah. Jadi kita nak tengok dalam dia sedang mana. Okay, mesin si Hunter Black Arrow. Side plate dia, tengok tu. Gunakan sistem magnet, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 dia punya magnet dia. Peratus spur dia ada dengan spur medium macam ni. Tali boleh isi tali kasar, banyak pun boleh. Sah jenis pendek. Tengok ni. Bearing siap ada grip. Dalam body dia frame okey kemas. Jadi untuk mesin ni dia punya max rack dia 6 kg. Cara buka dia pun senang side plate ni. Lepas tu cara tutup dia pun senang. Tengok. Pak. Terus settle ketuk. Dah settle tutup. Kayu hair dia pun ringan. Siap dengan brake clicker. Okay, jadi yang mana sebelum dengan mesin si Hunter buat belasahan ni boleh dapat lah. Si Hunter Black Arrow. Ball bearing ada 7 biji dia punya ball bearing dia. Ratio 7:21.